Aksi Liga Super 2026 bakal menemukan Johor Darul Tazim dan juga Negeri Sembilan pada Jumaat ini. Juara bertahan Johor Darul Tazim akan memulakan aksi Liga Super musim ini dengan menentang tuan rumah Negeri Sembilan Jumaat ini. Perlawanan yang dijadualkan berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman itu menyaksikan pasukan bimbingan Hisco Munos memiliki kelebihan besar berdepan skuad Jang. Harimau Selatan masih belum pernah tewas dalam mana-mana perlawanan Liga Super pada musim lalu. Walau bagaimanapun, jurulatih Negeri Sembilan Nizam Jamil melihat skuad Rusa memiliki peluang untuk mencipta kejutan ke JDT. Sudah tentu ada perancangan yang betul-betul tepatlah untuk berdepan JDT, sebab JDT satu pasukan yang kuat. Namun saya yakin insya Allah kami boleh membuat kejutan menentang JDT esok pada Jumaat ini, ujar beliau. Aksi sengit JDT dan Negeri Sembilan ini boleh disaksikan secara siaran langsung di Astro pada Jumaat ini jam 9 malam.